A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini adalah siri yang pertama. Kita akan kongsikan intipati buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz, Pelbagai Makna. Jadi untuk permulaan, jika melihat kepada isi kandungan buku, di dalam buku ni saya telah muatkan 50 kalimah. Yang mana 50 kalimah tu adalah diambil daripada 10 kalimah asas. Sebagai contoh, kalau tengok pada muka surat isi kandungan tu, kalimah yang kita akan kongsikan, yang pertama ialah kalimah al-basyarah. Di dalam Al-Quran, kalimah yang berasal daripada kalimah al-basyarah ini, dia membawa kepada pelbagai makna. Cuma dalam buku saya ni, saya fokuskan setiap kalimah tu hanya 5 saja. Jadi bermaksud di sini ada 10 kalimah dan setiap kalimah tu ada 5 pemaknaan yang berbeza-beza. Jadi bermaksud 10 kali 5 terdapat 50 kalimah. Sebab buku ni adalah buku yang memang saya sediakan, saya buat khas untuk orang awam. Setidak-tidaknya jika kita tidak menguasai bahasa Arab, kita dapat belajar sesuatu daripada kefahaman kalimah Al-Quran. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini boleh rujuk pada buku masing-masing pada muka surat yang pertama, iaitu kita akan tengok keindahan kalimah al-basyarah di dalam Al-Quran. Baik, pertama, cuba kita rujuk pada surah Al-Furqan ayat 54. Dekat sini ada satu kalimah yang mungkin ramai di kalangan kita selalu jumpa dalam Quran. Kalimah yang membawa makna manusia ni menggunakan kalimah al-insan. Selalunya kita jumpa kalimah yang merujuk kepada makna manusia ni adalah al-insan. Tetapi yang menariknya, pada ayat ni dia tak guna kalimah al-insan, dia guna kalimah bashar. Yang mana kalimah bashar ni kita tengok daripada asal usul makna dia. Saya merujuk pada kitab Lisanul Arab pada jilid keempat, boleh rujuk muka surat 58 hingga muka surat 60. Yang mana kalimah al-basharah yang dijadikan sebagai punca asal perkataan perbincangan kita ni, Ibnu Manzur berkata ia berasal dari akar kata ba, shin, ra, yang mana setiap kalimah yang berasal daripada ba, shin, ra ini, dia ada persamaan makna. Sebagai contoh, kalimah al-basyarah itu sendiri, dia membawa maksud bahagian luar kulit manusia. Bahagian luar kulit. Jadi bila kita sebut tentang al-basyarah, ia membawa makna kulit. Yang mana kulit itu merujuk kepada kulit yang di bahagian luar. Memanglah kulit ni dia memang ada kat luar. Dia tak ada kat dalam. Jadi nak memberi makna, kalimah al-basyarah ni dia nak menyebut kepada makna kulit. Jadi apa kaitannya manusia Allah Ta'ala gunakan kalimah bashar? Kenapa tak guna kalimah insan? Yang selalu kita jumpa dalam Quran maksud dia manusia. Mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah bashar. Jadi di sini disebutkan dengan jelas, manusia disebut bashar kerana kulit manusia jelas kelihatan. Ni kita boleh tengok rupa paras kita ni. Cuba tengok kat cermin. Seluruh tubuh kita ni diseliputi oleh kulit. Jadi itu perkaitannya kenapa manusia disebut dengan kalimah bashar. Dan jika melihat dengan lebih mendalam lagi, Ibnu Manzur kata bahawa begitu juga lafaz bisyarah. Ni kalimah lain lah.
Yang juga kalimah bisyarah ni diambil daripada kata akar yang sama, ba, shin, ra, yang merujuk kepada makna perubahan wajah dan kulit apabila kegembiraan. Sebab tu dalam Quran ada sebutan al-bushra, merujuk kepada berita gembira. Jadi secara ringkasnya, kesimpulan daripada kata akar ba shin ra ini merujuk kepada makna penzahiran dan kesan pada permukaan wajah ketika mana gembira. Jadi apa yang boleh saya simpulkan secara ringkas, mungkin bagi orang yang tidak mempelajari bahasa Arab dengan mendalam, perkara ni mungkin agak sedikit teknikal lah. Cuma kita cuba belajar sedikit demi sedikit. Dengan bahasa mudahnya, bila kita jumpa sesuatu kalimah Arab ni, kadang-kadang kalimah itu dia terhasil daripada kata akar yang sama. Sebagai contoh, seperti yang kita tengok, kalimah al-basharah. Al-basharah membawa makna kulit. Terdapat kata akar ba, shin, ra pada kalimah al-basharah. Begitu juga dengan kalimah bashar, merujuk kepada makna manusia. Ada kata akar ba, shin, ra. Begitu juga dengan bisyarah yang disebutkan tadi, yang merujuk kepada perubahan wajah, kulit wajah itu, menggunakan juga kata akar ba, shin, ra. Dan kita jumpa dalam Quran banyak kalimah al-bushra, berita gembira. Kan bila seseorang dapat berita gembira, terzahir kegembiraan itu pada wajah dia, juga melibatkan kulit. Juga kalimah itu terdapat kata akar ba, shin, ra. Dan kalau kita tengok dalam Quran banyak kita jumpa kalimah bashir. Bashir ni maksudnya berilah berita gembira, juga menggunakan kata akar yang sama ba, shin, ra. Konklusinya, kesimpulan ringkasnya, semua kalimah berasal dari kata akar ba, shin, ra mempunyai makna penzahiran. Maksud penzahiran apa? Jelas nampak pada luaran, dan dengan makna lain, kesan pada wajah ketika mana gembira. Ni sangat-sangat indahnya bahasa Al-Quran ni. Daripada kata akar yang sama, walaupun terpecah kepada pelbagai bentuk kata, tetapi terdapat penyatuan makna pada setiap kalimah yang digunakan. Jadi sebab tu, untuk perkongsian pertama ni, kali ikutkan seperti yang saya maklum di awal tadi, pada kalimah al-basharah ni, saya masukkan dalam buku ni ada 5 kalimah yang membawa makna yang berbeza-beza. Jadi kalimah yang pertama ni kita nak merujuk kepada keindahan kalimah al-basharah di dalam Al-Quran. Yang pertama, yang mana kalimah bashar itu membawa maksud jasad. Okey, cuba tengok pada buku masing-masing di bahagian bawah. Muka surat pertama tu di bahagian bawah. Jadi yang pertama kita akan kongsikan ialah terdapatnya kalimah di dalam Al-Quran menggunakan kalimah bashar. Kat sini Allah Ta'ala berfirman, Inni khalikum basharam min tin. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia. Siapakah manusia dimaksudkan kat sini? Iaitu Nabi Adam. Min tin, daripada tanah. Daripada ayat ni, lafaz bashar bermaksud jasad manusia. Jadi apa yang kita faham kat sini? Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyebut tentang jasad manusia, Allah Ta'ala tidak menggunakan lafaz insan, tapi Allah Ta'ala gunakan lafaz bashar. Sebab apa? Tadi, asal makna tu kita dah dapat belajar dah. Kalimah bashar tu sendiri diambil asal katanya itu daripada basyarah yang membawa makna kulit. Jadi bila Allah Ta'ala gunakan kalimah bashar, itu Allah Ta'ala nak sebut tentang manusia pada sudut jasad. Dan tujuan penggunaan lafaz tersebut kerana ingin menekankan sisi jasad, iaitu pada jasad manusia ni ada kelemahan dan ada keterbatasan. Sebab manusia adalah makhluk yang rapuh, terdedah dan bersifat jasmani.
ayat ini bukan untuk merendahkan maruah manusia, tetapi untuk memenangkan jiwa dan membuang kesombongan diri. Sebab apa? Sebab jika kalau kita merujuk kepada surah Sad pada ayat 71 ataupun lebih lebih tepat lagi, kita cuba rujuk pada ayat 71 dan ayat 72. Kalau siapa-siapa ada Quran, boleh tengok pada Quran masing-masing, surah Sad ayat 71 dan 72. Bila Allah Ta'ala berfirman, Inni khaliqum basyaram min tin. Ayat ni di tengah-tengah dah. Kalau ikut ayat permulaan tu disebut idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Sambungan ayat. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Baik, sambungan ayat tu. Allah Ta'ala sebutkan pula meniupkan rohnya. Kan kalau kita tengok fa'iza sawaitu, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, serta aku tiupkan pada roh dari ciptaanku, min ruhi, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebutkan selepas Allah jadikan manusia itu bashar, Allah sebutkan dengan meniupkan ruhnya. Di situlah kemuliaan manusia. Manusia ni, walaupun Allah Ta'ala ciptakan dia lewat daripada penciptaan jin, penciptaan malaikat, tetapi Allah Ta'ala muliakan, yang mana Allah tiupkan ruh berbanding makhluk-makhluk lain. Kesimpulannya, lafaz bashar menyedarkan kepada kita tentang apa? Asal usul kita ni. Kita ni dicipta daripada apa? Daripada tanah. Kita ni adalah makhluk yang diseliputi oleh kulit. Jadi, tujuan ayat ni ialah Allah Ta'ala nak kita ni sedar diri kita. Menerima kelemahan diri dan hidup dengan kerendahan hati. Kalau kita benar-benar faham siapa kita dengan erti bashar yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, secara ringkasnya, apakah refleksi daripada tadabbur kalimah bashar yang dimaksudkan pada ayat ni? Pada ayat ni, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, sesiapa yang sedar bahawa dirinya hanyalah seorang bashar. Sekarang ni, ayat ni nak mengingatkan kita ni adalah bashar, iaitu satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan keseluruhan tubuh kita ni daripada kulit tau. Jadi kalaulah kita sedar tentang perkara itu, yang mana dia tidak cepat berasa angkuh. Tidak tepat berasa angkuh. Sebab apa? Sebab Iblis enggan sujud kerana melihat jasad Adam. Bukan dia melihat kepada ruh yang Allah tiupkan dalam jasad Adam. Dekat sinilah yang sama-sama kita akan fikirkan bahawa ramai di kalangan kita, dia merasa angkuh, sombong. Sebab apa? Sebab menilai manusia berdasarkan luaran, berdasarkan rupa, berdasarkan pangkat, berdasarkan harta. Dan disebabkan itulah menyebabkan ramai di kalangan kita yang lupa bahawa kita ni asal usulnya apa. Dan sebab itulah orang yang sombong itu, dia jadi sombong sebab apa? Sebab dia melihat kepada jasad. Sebagai contoh, pada iblis, dia dicipta daripada api. Sedangkan manusia diciptakan daripada tanah. Sehingga dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Iblis sebut, aku lebih baik. Aku lebih layak. Aku lebih hebat. Kenapa? Sebab dia memandang kepada jasad. Dan siapa yang sedar bahawa dirinya hanyalah seorang bashar, dia tidak mudah putus asa apabila jatuh dan lebih mudah kembali kepada Allah. Sebab apa?
Sebab lemahnya jasad tidak bermaksud hina di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Kemuliaan kita ni bukan pada jasad, tetapi pada roh yang disandarkan kepada Allah. Makna kata apa? Bila mana kita jatuh, mungkin gagal maksudnya, ataupun kita rugi katakan, kita tak akan berputus asa. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Ni, yang luar ni nampak jasad. Tetapi sebenarnya jika siapa sedar dirinya itu bashar yang Allah Ta'ala ciptakan, dan pelengkapnya apa? Tadi yang disebutkan dalam ayat 72 itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku. Maka nilai sebenar pada diri kita ini ialah melihat kepada roh yang Allah tiupkan pada jasad kita. Jadi bila mana kita memandang kepada roh itu, kita tahu bila mana kita jatuh, kita ada Allah. Bila mana kita susah, kita ada Allah. Ada keterikatan itu, roh itu Allah Ta'ala yang masukkan ke dalam jasad kita. Jadi akhirnya, sesiapa yang mempunyai kesedaran bahawa dirinya adalah seorang bashar, maka dia tidak akan menjadi orang yang angkuh. Dia akan menjadi orang yang tawaduk, sentiasa bergantung kepada Allah, sedar diri bahawa tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah, serta bersikap belas ihsan kepada orang lain. Dia tak akan jadi orang yang suka menyusahkan orang. Dia akan suka memudahkan urusan orang lain. Dia juga tidak akan cepat menghukum orang. Dan dia juga adalah orang yang sangat banyak memaafkan orang. Jadi penutupnya ialah apabila marah, ingatkan diri bahawa kita ni bashar. Apabila kita dipuji, ingatkan bahawa diri kita ni adalah bashar. Kita takkan uh, merasa bangga, malah kita akan campakkan perasaan bangga itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita benar-benar bashar? Mari sama-sama kita renung diri kita. Wallahu a'lam bissawab.